Sarang kegiatan aktiviti perdagangan hartanah di Johor kini terbongkar. Serbuan dijalankan di kawasan unit yang mana mendapat aduan untuk berlakunya jual beli pada malam ini. Saksikan perinciannya pada malam ini bersama wartawan R.A. Bonza. Dah berapa lama korang begini? Baru tadi bang. Baru tadi? Ya. Apa asal korang begini semua? Aduh bang, kami datang sini, kami nak beli rumah je bang. Betul bang. Kita orang baru dapat gaji 6 bulan ni. Ejen kata boleh tolong. Sebab tu kita datang kat sini. Abang kenapa dah kita orang? Abang nak beli rumah juga ke? Sudah boleh beli. Itu sudah keluar. Tak adalah bang. Saya jual rumah je bang. Saya tak buat salah apa pun. Kerja pun saya dah bertahun dah bang kerja sini. Jadi apa salah saya sampai abang nak tangkap saya kan? Abang, Lepas tu, kau buat benda ni kenapa kau lari tadi? tak adalah. Habis abang kejar saya lagi ya bang. Alamak, habis tu kau buat ni apa? Orang muda semua bertolong? Ya. Abang umur berapa? Saya 30. Abang nak tak saya open file? Abang belum ada rumah kan? Belum. Nak tak saya ajar macam mana abang nak beli rumah? Full loan. Boleh? Abang kalau Full loan? Tak payah keluar cash? tak payah sebab untuk rumah pertama untuk abang umur 30 boleh bang apply full loan. Saya ajar bang macam ni. Pen. Nah, info hartanah, klik link di bio dan pilih R.A. Bonzo Vigo, pakar hartanah anda.